marah pasal apa? Kalau rasa, kajilah dulu. Ni nak bebal pasal apa? Ya. Baca itu. Saya bagi contoh ini. Saya dah sebut tadi. Saya tak mau dialog with the deaf. Pasal apa kita pergi ekspor dekat Korea, dekat China, dekat Jepun? Itu ada perjanjian long term. Bukan boleh suka-suka kita nak batalkan. Cukai itu turun kepada 19%. Dan yang menarik itu lagi, ada lebih 1,700 barang yang kita bekalkan dekat pasar burung dekat Amerika. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni hangat tentang perjanjian di antara Malaysia dan Amerika Syarikat, yang mana banyak menerima reaksi daripada warga negara Indonesia. Ada yang mengecam, ada yang bersetuju. Dan betul ke perjanjian ni memberikan kerugian kepada Malaysia, ataupun perjanjian ni memberikan keuntungan kepada Malaysia? Jom kita ikuti isu ni. Kita tengok apa komen pakar-pakar. Apa yang baik kita ambilkan sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik kita tinggalkan sebagai teladan. Masalah membaca tidak secara menyeluruh. Hari Isnin pagi, Isnin ke Selasa pagi dengan Lee Chiang, Premier Lee Chiang, tentunya apa-apa yang dilakukan oleh mereka itu diteliti line by line oleh negara China. Kerana kalau adalah yang ditafsirkan oleh setengah ahli pembangkang, dia akan menjejaskan hubungan kita dengan China. Kalau rare earth kata ini monopoli Amerika, tidak boleh dengan negara China. Benda itu tidak berlaku. Jadi di kita ni lebih Hamas dari Hamas, lebih China daripada China. Ini masalah kita. Kerana politik yang menanam sikap benci begitu saja. Saya kata teliti dulu undang-undang dia. Teliti peruntukan dia. Umpamanya 1 trilion, ya. Kita order dari Airbus 30, daripada Google, daripada Boeing 30. Itu lama sebelum tarif. Bukan saya order, ini mas, ya. Begitu juga tentang pesanan daripada Google, Microsoft di sini. Dia pesan daripada parts daripada Amerika Syarikat. Ini bukan kerajaan. Begitu juga tentang import gas, mengapa LNG import daripada Petronas. Itu tentu Petronas ada penjelasan, ini bukan baru. Dia ada satu kejayaan besar, pelaburan cari gali Petronas di Kanada yang dikutuk dulunya kalau kita jual. Itu pun satu penipuan. Tetapi tidak berlaku begitu, dan sekarang berhasil. Kehadiran Perdana Menteri Kanada itu di antara lain untuk menyatakan penghargaan kepada Malaysia kerana Petronas berjaya di Kanada. Hasilnya besar. Jadi import dengan margin keuntungan yang kecil bagi Malaysia, kerana Malaysia akan ekspor. Ada hal-hal yang tak boleh saya sampaikan ke semuanya di sini, ya. Tapi Malaysia punya keupayaan untuk ekspor kepada mana-mana negara. Jadi kerana pesanan ekspor itu tinggi, margin keuntungan itu besar, kita ekspor semua. Dan ada kekurangan, kita import dengan margin yang lebih kecil tapi untung. Apa jadi masalah dia? Gadai di mana? Ya. Kita perniagaan dengan semua negara, dan negara cuma dengan Amerika ni dicerakin. Google import berapa, Microsoft berapa, Mas berapa. Itu yang jadi besarnya. Bukan yang lain yang kita boleh kita import daripada negara China. Dan sekarang kita gunakan ruang kita dengan Brazil dan dengan Selatan Afrika untuk buka jaringan kita supaya tidak bergantung pada satu dua negara. Peranan kita, Tan Sri Dato', apapun masalah, mesti pertahankan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Ini yang kita lakukan. Kalau kita ikutkan inilah dia punya unjuran, saya tak rasa penjajahan ini menguntungkan Malaysia. Baik. Jadi saya ingin merayu pada Yang Berhormat Tambun, demi negara, tadi Yang Berhormat Tambun kata, kita bawa balik perjanjian ini ke Parlimen dan kita bahas sampai lumat, dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pengkhianatan. Macam dikorum. Terima kasih Tan Sri Betul. Okey, silakan Perdana Menteri.
Ya, kata yang macam sebut kita rasa. Kalau tidak, tu nak marah pasal apa? Kalau rasa, kajilah dulu. Nak bebal pasal apa? Ya. Baca, saya bagi contoh ini. Saya dah sebut tadi. Saya tak mau dialog with the deaf. Dialog ini dengan orang dengar. Setuju tak setuju tak mengapa. Saya kata China teliti line by line. Apakah keputusan semiconductor rare earth itu preclude segitulah membatalkan kemungkinan kerjasama dengan dia? Tidak. Ada situ exit clause, security considerations, the law of the land. Apa masalah ni? Sebab tu saya kata baca. Jangan marah saja. Baca dulu, teliti. Exit clause itu kalau kadang-kadang kabinet itu tekan dengan serius. Tadi ada satu momen Presiden Trump puji tanda tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada dokumen yang dia pegang. Dia kata tanda tangan itu artistik. Tanda tangan Datuk Seri Anwar ni artistik, cantik lah, apa benda lah. Aku tak tahu Donald Trump ni nak bergurau ke, dia nak ambil hati ke, dia tengah bosan, aku tak tahu. Tapi bukan kita nak cerita mengenai tanda tangan. Kita nak cerita tu apa benda dokumen yang Datuk Syed Anwar bersama dengan Donald Trump itu tanda tangan. Apa benda tu? Itu adalah dokumen perjanjian tarif timbal balas ataupun Agreement on Reciprocal Tarif, ART, antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Perjanjian ni bukan benda baru, ini dah lama dah. Cuma tadi kita tanda tangan pemeteraian secara rasmi mengesahkan apa yang kita dah setuju sebelum ini dengan Amerika Syarikat. Okey, kali ni kita sahkan perkara itu sahaja. Cuma beza dia kali ni kita dapat beberapa penambahbaikan dari segi akses kepada pasaran Amerika Syarikat yang lagi luas, lagi terjamin. Macam yang kita tahu, asas kepada perjanjian ini adalah mengenai cukai perdagangan. Kadar cukai yang dikenakan bila berlaku proses jual beli barang antara negara Amerika dan juga negara Malaysia. Sebelum ni banyak barang daripada Malaysia ni kita eksport pergi ke Amerika Syarikat. Tarif ataupun cukai itu kita kena 25%. Tapi dengan perjanjian baru kita dengan mereka ni, kadar tarif tu diturunkan kepada 19% sahaja. Dan yang menarik itu, perjanjian baru yang kita tanda tangan siang tadi tu, Amerika Syarikat setuju untuk beri cukai lebih rendah daripada 19% kepada 1,700 lebih jenis produk ataupun barang daripada Malaysia. Sebab apa aku cakap this is a very important deal in our history? Sebab Amerika Syarikat adalah rakan dagangan paling penting untuk kita. Kita banyak jual, kita banyak beli barang dengan Amerika Syarikat. Kau bayangkan Amerika ni seperti pasar borong. Tempat semua orang datang beli, semua orang datang jual barang. Ada merata tempat orang datang cari Amerika, cari pasar borong ni. Dan Malaysia kita ni salah satu pembekal. Kita ni salah seorang pembekal tetap dekat pasar dekat Amerika ni. Jadi kita jual macam-macam. Dari minyak sawitnya, getah, alat ganti mesin, ubat-ubatan, macam-macam kita jual. Semua kita jual. Dan kalau dulu kita nak berniaga dengan mereka ni, kita nak masuk pasar, masuk Amerika ni, kita kena bayar cukai 25%. Tapi bila kita dah tanda tangan perjanjian tarif timbal balas dengan Amerika Syarikat siang tadi, cukai itu kita kena bayar juga. Cuma cukai itu kita bayar lebih rendah. Kita bekalkan produk kita dekat pasar borong tadi, cukai itu turun kepada 19%. Dan yang menarik itu lagi, ada lebih 1,700 barang yang kita bekalkan dekat pasar borong dekat Amerika ni, cukai itu lebih rendah Amerika offer pada kita. That's a good deal. Kita dapat jaminan akses yang lagi power dekat pasaran Amerika Syarikat. Maksudnya aku simpulkan dekat sini, produk kita akan lebih mudah masuk ke Amerika Syarikat tanpa ada halangan tarif yang terlalu tinggi. Bahasa mudah lagi, perjanjian kali ini yang kita tanda tangan tadi untuk pastikan barang kita, produk kita mudah jual dekat negara Amerika Syarikat. That's a fair play, fair point. Good job daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan Kerajaan Ahmad Dhani. Hari ini Tengku Zafrul ulas panjang lebar berkenaan dengan isu perjanjian perdagangan antara Malaysia dan juga US. Yang mana Walaun mainkan sebelum ni, mainkan sentimen, mainkan isu. Kononnya dalam perjanjian perdagangan itu adalah berat sebelah, menguntungkan US dan Malaysia ni rugi.
Dan Malaysia ni kena paksa beli LNG daripada US, sedangkan kita ni pengeksport pengeluar utama gas asli ni, kenapa nak perlu beli daripada US? Betul Malaysia ni antara pengeluar terbesar gas asli top 5 dalam dunia, tapi kita kena ingat dalam negara kita ni permintaan gas ni terlalu tinggi juga. Sebab banyak kilang-kilang baru, loji jana kuasa, industri semua nak pakai gas. Di samping kita ekspor gas kita ke negara luar, kita terpaksa juga import gas ni untuk tampung dalam negara kita ni. Import ni, kita beli gas daripada negara luar ni bukannya benda baru. Setahun lepas tak silap saya, kita beli LNG daripada Australia. Adakah Malaysia dipaksa beli LNG daripada Australia? Tak. Memang kita perlu. Bila dah ada rundingan Malaysia dengan US ni, jadi dimasukkan LNG ni dalam perdagangan, perjanjian perdagangan antara US dengan Malaysia. Sebab apa? Sebagai timbal balas untuk kita kurangkan tarif yang dikenakan oleh US ni kepada negara kita ni. Jadi dapatlah kita daripada 24% kurang sampai 19%. Jadi tak ada rugi, tak ada kena paksa pun, sebab Malaysia ni memang memerlukan. Cuma sekarang ini US lah jadi pembekal utama LNG dalam negara kita. Kalau dah tahu gas tak cukup, pasal apa kita pergi ekspor dekat Korea, dekat China, dekat Jepun? Itu ada perjanjian long term. Bukan boleh suka-suka kita nak batalkan. So guys, pertama sekalinya nasihat saya adalah jangan bergaduh sesama kita. Kita perlu menghormati pandangan setiap orang. Apa yang baik kita terima dan apa yang buruk kita jadikan sebagai pengajaran. Sebabnya kalau kita bergaduh tak ada gunanya dan tak ada manfaat. Dan saya mengharapkan agar perjanjian ini memberikan keuntungan kepada negara Malaysia. Sebab saya sebagai orang Malaysia sudah tentu ingin melihat ekonomi negara kita ni menjadi semakin pesat. Saya tak berani nak ulas dengan lebih panjang lebar sebab saya takut apa yang saya ulas ni adalah merupakan perkara yang tak betul. Jadi, apa yang baik dalam video ni kita ambilkan sebagai pengajaran dan apa yang tak baik kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video yang seterusnya.